Ya, selamat datang. Okey, boleh saya bercakap dengan Cik Muhammad Adlan bin Muhammad Bukhari ada? Ya, betul saya. Okey, jadi Cik minta orang ganggu waktu petang ni. Okey, so mana nama saya Imran. Okey, mana kita call Cik Adlan ni daripada Maybank ya. Jadi Cik kita call daripada Maybank ni kita tak nak main masa lama lah. Boleh dengar Cik Adlan? Okey, boleh. Okey, so macam ni kita call sebagian kita tengok Cik Adlan masih lagi active user kira dengan Maybank. Okey, jadi untuk hari ni Maybank dah ada sediakan satu fasiliti income protection atas nama Cik. Okey, so mana kita just nak terangkan simple saja dengan Cik apa yang Cik akan dapat. Okey, nanti kalau Cik dah dengar kan, Cik ada yang tak jelas ke, nak tanya ke nanti Cik tanya dekat saya lah. Okey. Cuma saya just nak tanya sikit dengan Cik. So far macam Cik Adlan sekarang ni kerja sebagai apa ni Cik? Okey, sekarang saya kerja sebagai store manager di Mr. DIY. Dekat DIY. Okey, dan Cik sekarang dah berkahwin ke ataupun masih lagi bujang ni? Bujang lagi sebenarnya. Masih bujang. Okey, tak apa Cik kasih Cik Adlan. Okey, cuma sebelum tu harap maklum. Okey, yang mana segala perbualan kita ni rakamkan sepenuhnya. Okey, dan mungkin akan didengar semula untuk tujuan penilaian kualiti bagi pihak Maybank. Okey, dan juga agensi luar dilantik. Saya teruskan Cik ya. Okey, cuma untuk hari ni kan apa yang kita nak sampaikan, yang kita nak share dengan Cik ni dia simple je. Okey, kan sebabkan Cik Adlan ada gunakan akaun Maybank kan. Okey, so let's say kalau kata start dia pada hari ni, setiap kali yang Cik Adlan ada pergi dapatkan rawatan. Okey, dekat mana-mana klinik ataupun hospital terdekat dengan Cik ya. Yang ni dia tak kisah pun Cik nak pergi nanti kerajaan ke swasta ke pakar mana-mana pun boleh. Sebab kita tak ada panel langsung Cik. Okey, disebabkan apa-apa kemalangan. So nanti bila Cik dapat dia punya bil rawatan, okey, resin kita bayar dia ubat tu yang tu Cik jangan buang lah. So resin tu Cik simpan, Cik bawa je datang dekat kita punya cawangan Maybank, Cik claim balik dan kita. Okay, so nanti kita akan bayar balik ya. Ikut Cik punya resin asal tu sehingga RM1,000. Okay, bagi setiap kali kemalangan lah. So kalau kata contoh kan, okay, masa Cik Alan tengah kerja tu, okay, katalah dekat store tu mungkin kita ada tengah memanjat something ke apa, ada terjatuh sikit, kaki kita seliur, luka, bengkak ke apa, Cik pergi mana-mana klinik, let's say dia punya bil tu kena 100.5. Okay, so Cik bawa je bil tu, datang je dekat mana-mana cawangan, okay, nanti bila dah claim, tetap Cik akan dapat balik nanti 100.5. Okay, yang ni kita akan masukkan dalam Cik punya account Maybank lah. Jelas tak? Okey, ya, jelas. Okey. Tapi kalau kata nak claim kan, yang ni dia langsung tak ada limit tahunan. Dia langsung tak ada limit bulanan. So dia tak kisah berapa banyak kali pun yang Cik nak pergi klinik, Cik nak claim balik pun boleh. Cuma kalau kata nak claim kan, Cik just kena bawa dia punya bil asal tu saja. Okey, datang je dekat mana-mana cawangan. So nanti apa-apa yang Cik claim tu kita akan masukkan balik dalam Cik punya account Maybank lah. Okey, yang ni kalau kata Cik sekadar pergi dapatkan rawatan pesakit luar saja. Faham Okey, ya faham. Okey, tapi let's say lah Cik, bila kita dapat rawatan tu, okey, mungkin time tu doktor ada bagi sekali dengan kita punya MC kan. Okey, untuk kita rehat dekat rumah. Okey, so MC yang Cik dapat ni dia tak kisah daripada government, swasta ke pakar, mana-mana pun boleh. Asalkan Cik bawa dia punya salinan MC tu saja. Okey, datang je dekat mana-mana cawangan, MC tu pun Cik boleh claim sekali dengan kita lah. Kita ada sediakan allowance. So kalau kata contoh kan, Cik punya MC tu mungkin lama. Okey, katalah dapat dalam seminggu. Nanti kita akan bayar secara lamsam RM250. Okay, itu kalau kata seminggu lah. Tapi kalau kata Cik punya MC tu tak lama, okay, mungkin dapat tu dalam sehari, 2 ke 3 hari kan. Still lagi orang kata boleh claim. Yang mana kita akan bayar ikut harian sehari tu lebih kurang RM35. Okay, yang ni pun kita akan masukkan dalam Cik punya account Maybank lah. Faham tak? Okey. Okey, tapi syarat dia kalau nak claim MC tu dia senang. Okay, so mana Cik Alan masih lagi orang kata bekerja. Okay, ataupun jalankan perniagaan daftar semasa kemalangan. Dan MC ni orang kata valid kita boleh claim sehingga 24 minggu lebih kurang 6 bulan. Okey, dengan pengesahan hilang upaya separa sementara akibat kemalangan tu daripada pihak doktor lah. Okey, so kalau kata contoh kan, okay, katalah Cik ni kita tak minta, bukan kita doakan ke tak ada. Katalah kita ada masuk hospital sebabkan orang kata kes patah kaki. So mungkin lepas keluar daripada hospital tu nak kena rehat lagi kat rumah kan. Mungkin MC tu sampai sebulan ke 2 bulan. So selagi mana calon MC tu boleh submit dekat mana-mana cawangan Maybank saja. Still lagi orang kata boleh claim dengan kita lah. Faham tak? Okey, faham. Okey, tapi nak tanya sikit lah macam Cik sekarang ni still lagi bujang kan? Macam mak ayah sekarang ni masih lagi ada Cik? Ya dah. Ada lagi. Okey, macam Cik duduk sekali dengan mak ayah ke ataupun duduk bujang? Dengan mak ayah sekali. Sekali mak ayah. Okey, Alhamdulillah. Okey, so macam ni challenge sebab apa kita tanya ke pasal mak ayah ni. Okey, sebab ini kita nak minta maaf dengan Cik sebab kita nak sentuh sikit bab kematiannya. Okey, boleh. Okey, jadi misal kata na'udzubillah minzalik kita minta jauh, tapi kalau ditakdirkan. Okey, yang mana kita meninggal dunia, akibat kemalangan, so mana pewaris ataupun ahli keluarga kita yang terdekat ya. Okey, akan terima pampasan ni nanti secara lamsam RM250,000. Okey, yang mana kita akan serahkan dalam masa 12 bulan daripada tarikh kemalangan.
So mana untuk pampasan ni, yang ni nanti calon boleh hibahkan terus ke atas nama mak ayah ke adik-beradik ke, nanti yang tu terpulang kepada cik. Yang tu lebih baik lah. Okay, so in case anything happen, okay, nanti segala di pampasan ni semua dia akan pergi terus kepada cik punya pewaris. Okay, yang ni dia takkan pergi pada orang lain lah. Jelas tak? Itu kira macam apa, Hmm. warisan lah. Dia, kalau kata yang kita nak wariskan tu, terpulang lah cik Oh. nak letak nama mak ayah ke adik-beradik kan. So kalau jadi apa-apa, pampasan tu pergi pada mak ayah kita. Dia takkan pergi pada orang lain lah. Faham Okey. tak? RM250,000 tu. Okay. Tapi yang kita share dengan Cik Lan ni, yang ni dia sebahagian daripada apa yang Cik akan dapat. Okay, nanti Cik akan dapat lagi macam-macam benefit sebenarnya. So kalau kita ada warded ke apa pun, kita boleh claim sekali lah. Okay, cuma segala kelebihan ni sebabkan Cik Lan ada gunakan account Maybank kan. Okay, so mana nanti Cik boleh enjoy dengan satu plan. Yang mana nama dia plan Takaful Income Shield. Yang mana plan istimewa. So untuk plan ni dia tak macam plan kat luar cik. Yang biasa kita dengar nak kena spend tu sampai 100 lebih setiap bulan ke semua tu tak ada lah. Okey, sebab apa ini dia plan penghargaan daripada pihak Maybank. So apa yang challenge dapat hari ni, sumbangan dia sangat-sangat mampu milik hanya serendah RM40.82 saja. Tapi yang bagusnya, untuk jangka masa yang panjang lah. Okay, katakanlah macam cik sekarang kan, still lagi bujang, insyaAllah akan datang mungkin ada rezeki, orang kata dah kahwin, umur makin meningkat, and then ada claim banyak kali. Setiap bulan, setiap tahun pun, sumbangan calon tu dia dah takkan berubah. Yang ni dia akan maintain sama, dia fix saja sampai umur kita 65 tahun lah. So kelebihan dia satu lagi, untuk plan ni pun orang kata dia langsung tak ada tempoh menunggu, tak ada tempoh matang cik. Just nak tanya lah macam calon kan, biasa dengar tak pasal tempoh menunggu, tempoh matang sebelum ni? Ya, pernah dengar. Okey, so kalau macam kat luar lah kan, biasa kalau ada setengah plan tu orang kata mungkin nak kena tunggu tu dalam 3-4 bulan, ada sampai 6 bulan, ada sampai setahun ya. Baru kita boleh claim, baru orang kata dia akan start cover. Itu kalau kata dekat luar lah. Tapi untuk yang ni, dia langsung tak ada tempoh menunggu, tak ada tempoh matang. So kita cover calon ni dia on the spot. Okay, start daripada hari ni jugalah. So kita tak minta cik bukan kita doakan ke, tak ada. So katalah lepas penolakan pertama tu mungkin selang sejam ke 2 jam lepas ni kan, ataupun mungkin petang malam sekarang pun, jadi apa-apa sekalipun calon dah boleh claim teruskan kita dah. So kalau kata nak claim pun senang. Okay, sebab apa yang ni dia ada dua cara. Okay, first sekali kalau kata cik nak pergi cawangan Maybank pun boleh. So far yang paling dekat dengan cik sekarang ni dekat cawangan mana calon? Itu di Section 14, Shah Alam. Oh, cik dekat Shah Alam. Okay, so kalau kata macam Shah Alam ni kan banyak cawangan Maybank kan. So kalau cik nak pergi mana-mana pun boleh. Just pergi mana-mana dekat, cik bawa dokumen lengkap. Nanti pegawai kita dekat sana akan bantu calon lah. Itu kalau kata dekat cawangan. Ataupun kalau cari yang kedua, let's say kalau cik rasa tak sempat ataupun tak ada masa nak pergi cawangan tu, sekarang ni dah boleh claim secara online je. Ini dia lagi mudah lah. Cuma kalau kata nak claim online ni, macam cik sekarang pakai Android ke ataupun pakai iPhone cik? Saya pakai iOS. Pakai iPhone kan? Okay. So macam cik pakai iPhone tu, nanti cik pergi dekat Apple Store. So just download kita punya apps, nama dia Etika Plus. Ejaan dia ETIQA and then simbol tambah dekat belakang lah. So katalah next time, macam calon nak submit dia punya berawatan kat klinik ke, dia punya MC semua kan. So tak perlu nak pergi cawangan, nak beratur, nak kena ambil nombor ke, semua tu dah tak payah. So cik just ambil gambar je. Dokumen yang cik ada tu, cik upload dalam dia punya apps. So dekat situ pun cik dah boleh buat claim, cik boleh monitor sekali lah. Sama ada cik punya claim tu nanti dia dah submit ke, tengah dalam proses ke, duit claim dah masuk, kita boleh check dekat situ. So apa-apa yang cik claim, semua tu nanti dah akan masukkan balik dalam cik punya account Maybank lah. Jelas tak? Okay, alright, nice. Okay, cuma kat sini apa yang kita share dengan cik ni, yang ni kita tak cakap kosong. Okay, so nanti calon akan dapat satu sijil takaful. Okay, mana apa yang kita terangkan tadi, apa yang cik dapat, okay, kelebihan dia, macam mana nak buat claim dan sebagainya. Semuanya dia akan ada dalam tu. Okay, yang tu sebagai cik punya panduan tu yang akan datang lah. Okay, cuma kalau untuk kita bantu calon ni, kita tak ambil masa lama. Okay, jadi cik pun tak perlu nak bagi apa-apa nombor account bank ke, nombor atas debit, online banking ke, TXC number, semua tu tak perlu. Cuma just kita confirmkan dengan cik nanti cik punya alamat saja. So alamatnya tak kisahlah cik nak pakai alamat tempat kerja ke rumah kan. Asalkan selamat sampai untuk kita hantarkan cerita kapur ni selamat sampai dekat tangan cik lah. Sebagai cik punya bukti penyertaan, itu saja. Dan saya bacakan sikit dia punya terma dengan syarat nanti. So kalau ada apa-apa yang calon tak jelas ke ataupun tak clear ke, nanti cik bagi tahu dengan saya lah. Boleh calon? Okay, boleh. Okey, terima kasih untuk pemahaman challenge. Selagi tiada tuntutan yang dibuat, dan semua sumbangan diberi mengikut jadual. Sebenarnya tengah takaful ni boleh diperbarui sehingga umur 80 tahun, yang mana tertakluk kepada terma dan syarat etika General Takaful Berhad. Okey, cuma untuk penyertaan pada hari ini, so mana calon tidak perlu bersusah payah pergi ke cawangan Maybank untuk misi borang. Jadi dengan bayaran sumbangan sebanyak RM40.82 saja, yang mana dia dah termasuk sekali lah. Okey, dengan 8% cukai perkhidmatan ST,
Dan cas tutisan bernilai RM10 yang dikenakan secara tahunan. Pada semangat pertama saja akan ditolak daripada akaun ataupun di auto debit daripada kad Kementerian Cik pada hari ini. Dan pengacian ni dah akan bermula serta-merta lah. So ini kita cover cik, dia on the spot. Okay, dia langsung tak ada tempoh menunggu, tak ada tempoh matang lah. Okay. Jadi kat sini Cik Muhammad Adlan bin Muhammad Bukhari ya. Ya, Okay, betul. kat sini boleh kita teruskan. Okay, dengan penyertaan cik dalam plan Takaful Income Shield. Yang mana plan istimewa untuk cik pada hari ini calon okey ya. Boleh calon ya. Okey, boleh. Terima kasih. Jadi kat sini cerita semua manfaat yang kita terangkan tadi, yang mana hanya melindungi jika disebabkan kemalangan saja di seluruh dunia, tetapi tidak termasuk negara dalam sekatan ekonomi, peperangan dan berisiko tinggi. Dan semua manfaat kita terangkan tadi tak termasuk mengambil bahagian dalam sukan profesional ataupun skala sat seperti menyelam, lompat banji, penerjunan payung. So far challenge jelas ya. So far cik clear? Okey. Clear, faham? Okey. Terima kasih sebelum kita teruskan. Yang mana saya dapatkan kebenaran anda. Yang mana untuk memproses data pribadi anda bagi tujuan entry ke dalam kontrak takaful yang bersesuaian dengan Akta Pengeluaran Pribadi 2010 yang dikuatkuasakan pada 15 November 2013. Jika sini Cik Muhammad Adlan bin Muhammad Bukhari ya. Adakah cik bersetuju? Cik Adlan okey ya. Boleh Cik Adlan ya? Ya, boleh. Okey, jika sini nanti kami akan hantar notis privasi kepada anda. Notis privasi jika lewati dengan melayari Kelamin Bank ataupun Etika, ataupun cik juga boleh melawati mana-mana cawangan kami untuk keterangan cik bagaimana kami memproses dan mengenai data pribadi anda lah. Okey, dan cik juga boleh melayari laman sosial Etika dekat www.etika.co.my untuk membaca dan turun helaian penerang produk atau lebih lanjut ya. Okey, cuma tu kita lengkapkan cik punya penyertaan ni. Saya cuma confirmkan balik nama cik ya. Okey, dengan ejaan kat isi, so kalau kata dia salah ejaan ke nanti cik bagi tahu semula lah. Okey. Jadi ejaan pada nama cik dekat sini MOHAMMAD untuk Muhammad. Okey, jarakan ADLAN untuk Adlan. Jarakan bin untuk bin, jarakan MOHAMMAD untuk Muhammad dan jarakan BOKHARI untuk Bukhari. Betul ya? Okey, ya betul. Alhamdulillah. Jadi saya challenge just untuk tujuan pengesahan saja. Kira untuk kita sahkan kita macam semua kita senang kira mana cik sendiri kan. Jadi boleh cik sahkan semula cik punya last 4 digit IC number saja untuk kita buat pengesahan semula. Tak yang belakang saja. Okey, so 4755. Boleh cik double check cik yang 4 yang terakhir IC number tu untuk pengesahan semula. Okey, 4755. Cik boleh buat semakan lagi sekali cik sebab dia tak tally dengan sistem. Boleh cik buat semakan semula. Ini Maybank ya? Kita call pada Maybank. Cuma untuk pengesahan kan yang mana untuk kita sahkan kita cakap semua kita sebenar. Jadi cik just boleh confirmkan balik cik punya last 4 digit IC number saja untuk kita buat pengesahan semula. Part yang terakhir saja. Okey. 0067. Boleh cik buat semakan semula cik sebab dia tak sama cik. Okey, 51 pergi mampus. Cik, sebab ni kita share dengan Cik Adlan ni orang kata plan takaful cik. Saya nak tanya lah, ada apa-apa tak yang cik tak clear ke nak tanya tu, tanya je lah Cik Adlan. Okey. Tu. Maaf, ini apa nama kamu? Nama si Imran Cik Adlan. Apa nama penuh? Nama si Imran Akmal. Itu nama yang berdasarkan IC ya? IC saya lah cik, nama penuh. Kita call daripada Maybank. Maybank mana ya? Kita call pada pusat panggilan. Kalau Cik Adlan nak saya punya staff ID pun, saya boleh bagi sekali. Tak jadi masalah pun. Okey, pusat panggilan tu di mana ya? Kita call pada Masjid Jamik Cik Adlan. Menara Akademi Etika. Betul ya? Kita call daripada Maybank lah cik. Sebab tu nombor yang cik tengok sekarang, nombor dia 03, nombor pejabat. Kita tak call pakai ke apa, personal number ke 012 ke 014 tu tak ada Cik Adlan. Dan sekarang kita share ni pun, plan takaful daripada Maybank. Faham tak? Bukan scammer ya? Cik, kita tak minta nombor akaun. Tak perlu bagi nombor akaun, nombor kad kebayaran apa-apa kat saya. Tak ada Cik Adlan. Kita tak minta transfer apa-apa. So, bayaran RM40.82 tu, penolakan tu secara auto debit daripada cik punya akaun Maybank saja. So, Cik Adlan sini tengok nanti kalau kata penolakan, setiap bulan tu dah akan ada bagi tahu EGTB. Singkatan untuk Etika General Takaful Berhad. So, semangat setiap bulan tu cuma RM40.82 saja. Tak ada transfer kat orang ke sebagai apa-apa nombor akaun ke, tak ada. Okey. Ni takaful ya? Ni takaful Cik Adlan yang kita share sekarang ni. Takaful Maybank. Takaful Maybank, nama dia Takaful Income Shield. Ini sejak bila buat takaful boleh on the phone? Cik, yang kita share ni plan takaful PA Cik Adlan untuk kemalangan. Dia bukannya life insurance ke medical card ke, tidak. Sebab tu dia tak perlu kawan kata apa-apa medical check up ke yang kita nak kena buat kat klinik. Sebab ni memang kita cover untuk kemalangan sahaja. Faham tak? Betul ya? Cik, kita cover ni, kita bagi tahu dengan Cik Adlan ni benda betul lah cik. Kita share dengan Cik Adlan ni plan takaful lah, dia bayaran dia RM40.82. Setiap bulan tu bayar daripada kita punya akaun Maybank saja.
So Cik Len ada pakai MAE tak Maybank tu sekarang ni? Tak ada lah. Tak, maksud saya online banking Maybank to you ke MAE dengan kita sekarang ni ada tak? Itulah tak ada. Okey, kalau kata tak ada, Cik Len boleh download MAE dekat Play Store ke apa kan? Ataupun kalau Cik Len nak tengok print apa bank statement dekat cawangan pun boleh. Dekat situ dia akan bagi tahu every month tu kita bayar cuma RM40.82 je untuk plan takaful daripada Maybank ni saja. Faham tak? Okay, alright. Okey, so sebab tu untuk penyertaan tadi, kita tak minta dengan cik nombor akaun berapa, nombor kad ke, expired card ke, tak ada. Dan kita tak minta apa-apa bayaran tu bayar dekat akaun orang lain. Nak transfer ke tak ada caklan. So penolakan tu secara auto debit daripada kita punya akaun Maybank sajalah. Sebab tu just untuk pengesahan semula kan boleh cik satu semula, cik punya last 4 digit isi nama saja untuk kita buat pengesahan semula. Part yang terakhir saja. Okay, so ada apa-apa borang yang saya kena buat? Okey, borang yang kita hantar nanti borang waris. Yang Cik Len kena isi tu, yang kita nak hibahkan dekat siapa tadi? Yang RM250,000 tu. Sekali dalam dia punya sita kafur tu yang kita hantar nanti. Okay, ada sesiapa yang saya perlu jumpa? Tak perlu. Kalau Cik nak hantar borang waris tu, isi nama dia punya nama penama kan. Nanti just drop dekat mana-mana cawangan Maybank yang terdekat dengan Cik Len je lah. Hantarkan secepat yang mungkin. Oh, okay. Faham tak? Okey, sudah. Tapi dalam sita kafur tu, apa yang kita terangkan tadi, kelebihan dia, berapa pampasan dia, macam mana nak buat claim, semuanya akan ada dalam tu. Yang tu sebagai cik punya panduan tu yang akan datang lah. Sebab tu nanti kita confirmkan dengan Cik Len tu alamat je lah. Alamat tu tak kisah cik nak pakai alamat tempat kerja boleh, rumah pun boleh, asalkan selamat sampai saja. Jelas tak? Okay. Yeah. Ada ada apa-apa link yang perlu dikongsi pada saya? Link tak perlu Cik Len. Kita tak ada hantar apa-apa link. Sebab tu nanti Cik Len dapat tu hard copy, Cik boleh download dekat Etika Plus. Dekat Play Store tu, dalam tu Cik Len boleh download Cik punya sita kafur tadi. Tapi kalau kata tak berjaya, kita hantar dekat alamat surat menyurat yang Cik Len confirmkan dengan kita nanti. Alamat tempat kerja boleh ataupun rumah boleh. Faham tak? Okay, katakanlah contoh saya pilih untuk surat menyurat. Okay. Dengan siapa yang saya perlu communicate? Tak perlulah kalau kita dah dapat dia punya dokumen yang by post tu. Okay. Dalam tu kan ada borang waris. Borang waris tu dia saja yang Cik Len kena isi nanti. Letak nama mak ayah ataupun sebagai penama, nanti hantar balik dekat kita punya cawangan Maybank yang terdekat dengan Cik Len. Itu saja. Just bagi tahu saya hantar borang takaful yang daripada Maybank ni saja. Faham tak? Okay, so kalau macam tu, andai kata saya pilih nak pergi ke headquarters boleh? Atau pejabat yang terdekat? Kalau nak pergi HQ tu Cik Len, plan ni kita buka offer by agent. Sebab dia plan perangkaan. Sebab tu kalau cik tengok yang kita share hari ni, plan ni orang kata dia RM40.82. Sebab kita buka offer by agent ke macam dekat luar ke tak ada. Sebab tu kalau kata untuk penyertaan pun, kita tak perlukan apa-apa. Nombor akaun, nombor kad ke, online banking, TC number tu semua tu tak perlu bagi. Sebab kita memang call daripada Maybank sendiri. Faham tak? Okay, alright. Okay, so sebab tu apa yang saya share tadi, kita tak cakap kosong. Sebab tu Cik Len akan dapat dia punya polisi. CJ takaful tu, so nanti bila Cik Len dah go through, let's say kalau kata ada apa-apa yang tak faham ke tak jelas, nak tanya semula, Cik boleh call kita punya customer service, nombor tu ada dekat belakang Cik punya kad Maybank tu, yang 1300. Itu 24 jam lah Cik Len, faham tak? Okay, alright. Okay, so sebab tu insyaAllah untuk plan ni kan orang kata kelebihan dia macam-macam Cik Len akan dapat kan. Sebab tu kita pun tak ambil masa lama. Just kita nak bantu Cik sekejap saja pada hari ni. Cik Len okey ya? Boleh Cik Len ya? Okay, boleh. Okey, minta maaf Cik sebab kita punya perbualan ni dan recording. So saya ulang balik tadi lah. Jadi tadi dengan bayaran sumbangan sebanyak RM40.82 saja. Okey, yang mana dia dah termasuk sekali dah dengan 8% cukai perkhidmatan ST. Dan charge tulisan bernilai RM10 dengan dekat secara tahunan. Okay, pada sumbangan pertama saja akan ditolak daripada akaun. Ataupun di auto debit daripada kaki Maybank Cik pada hari ni dengan Cik Alan ni akan bermula serta-merta ya. So ini kita cover Cik dia on the spot. Kita langsung tak ada tempoh menunggu, tak ada tempoh matang lah. Okey. Jadi kat sini Cik Muhammad Adlan bin Muhammad Bukhari ya. Okey, betul. Jadi boleh kita teruskan. Kita penyertaan Cik dalam plan takaful income shield. Kema plan istimewa untuk Cik pada hari ni Cik Alan okey ya. Boleh Cik Alan ya. Ada apa-apa dokumen yang saya perlu sign? Dokumen tak ada Cik Alan, kita bantu dengan penyertaan secara mudah dan selamat. Cuma nanti Cik Alan dapat dia punya borang waris. Borang waris tu saja yang Cik kena isi, letak nama penama, hantar balik dekat kita punya cawangan Maybank terdekat dengan Cik Alan nanti. Faham tak? Okey. Okey. Jadi minta maaf Cik sebab kita punya perbualan ni ada recording sesuai balik tadi lah. Jadi boleh kita teruskan. Kita dengan penyertaan Cik dalam plan takaful income shield. Kema plan istimewa untuk Cik pada hari ni Cik Alan okey ya. Boleh Cik Alan ya. Okey, so ada lagi saya nak tanya ni. Tanya je. Kalau nak tanya. Ini bukan scam ya? Kita tadi nak scam Cik Alan. Saya tanya Cik simple lah daripada awal tadi kan. Sampai sekarang, ada tak si minta nombor akaun berapa, nombor kad berapa, bayar apa-apa kat saya ke, sebagai nombor akaun ke, ada tak Cik Alan? Tapi ini tak ada apa sekarang benda borang yang perlu design, tak perlu jumpa. Itu yang saya tanya tu.
Ni produk telemarketing Cik Lan. Sebab tu kita bantu dengan penyertaan secara mudah dan selamat. Sebab tu Cik Lan tak perlu nak bagi nombor akaun ke, nombor kad ke, tak ada, sebab kita call direct daripada Maybank sendiri. Cuma nanti yang Cik Lan dapat nanti, CJ Takaful, dalam tu ada satu borang. Borang waris tu saja kita kena isi, letak nama per nama, hantar balik dekat kita punya cawangan Maybank terdekat. Itu saja. Faham tak? Okey. Tapi kita akan hantar tu by post kan. Kalau kata Cik rasa prefer pada by post, kita hantar dokumen tu by post. So nanti borang waris tu Cik isi lah, letak nama mak ayah. Kalau kata mak nak bagi 50% ke ayah 50%, cukupkan 100% dia punya pampasan tu, yang tu Cik submit dekat mana-mana cawangan Maybank terdekat saja. Faham tak? Okey, alright. Okey, jadi Cik Lan, kita macam sebab kita punya perbualan ni ada recording sesuai ulang balik tadi ya. Jadi boleh kita teruskan kira penyertaan Cik dalam plan Takaful Income Shield. Khidmat plan istimewa untuk Cik pada hari ni, Cik Lan okey ya. Boleh Cik Lan ya. I don't know, man. Okey, nak tanya lah Cik Lan ada apa-apa tak yang confuse lagi ke? Tanya je lah Cik Lan halang tu. Cara bayaran dia macam mana ke? Dari segi benefit dia ke? Ada tak? Halang tu tanya je. Andai kata kalau saya nak minta awak belanja saya, boleh tak? Macam mana? Nak minta tolong awak bayarkan untuk saya dulu. Cik, mana boleh Cik Lan, sebab penolakan tu daripada kita punya account Maybank sendiri. Kita tak ada orang kata nak transfer ke ataupun orang kata bayarkan untuk orang ke, tak ada Cik Lan. So saya nak tanya lah, Cik dia rasa was-was ke kurang yakin ke, macam mana Cik sebenarnya? Okey, tadi saya dia dengar suara orang lain dekat belakang awak tu. Tu siapa ya? Kita call center Cik Lan, pusat panggilan. Okey, dia banyak-banyak lah dalam satu spot. Macam mana? Banyak-banyak orang lah dalam satu spot. Kalau call center ni ramai Cik Lan, ada 80 orang. Oh. Kita pada pusat panggilan. Okey. Tapi kita punya department ni bagi insurans, bagian Takaful Cik Lan. Bukan scam call center ya? Macam mana? Scam call center, bukan ya? Cik, saya call daripada Menara Akadematika Cik Lan. Cik tanya tadi kan? Ya. So kita call daripada Menara Akadematika, Masjid Jamik. Saya beritahu Cik Adlan tadi, kita tak perlukan nombor akaun, nombor kad, nombor PIN number, TAC number, semua tu tak perlu. Jadi saya nak tanya Cik Adlan, ingat lagi tak cara bayaran dia macam mana Cik Adlan? Ingat lagi tak? Okey, cara pembayaran tu akan dilihat dari akaun bank ya? Direct. Okey, ada tak saya minta nombor akaun? Nombor kad ke, expired card ke, ada tak? Tak ada. Ada. Okey, so kalau bayar daripada kita punya account bank sendiri, okey, katalah Cik Alan tak pakai online banking pun, Cik boleh print bank statement dekat cawangan boleh, ataupun lagi senang kalau pakai online banking pun, lagi dekat situ kita boleh tengok dekat transaction history. So dekat mana kita nak tipu Cik Alan? Every month apa yang kita bayar, duit keluar masuk ke apa, kita boleh check dekat situ. So kalau untuk plan ni, harga dia RM40.82 sahaja. Tak ada orang kata bayar kat saya ke, transfer apa-apa ke, bagi nombor akaun ke, tak ada Cik Alan. Faham tak? Okey. Sebab yelah, kita sekarang ni orang nak buat jahat pun macam-macam cara kan. Betul Cik Lan. Sebab tu macam Cik tadi ke tanya, ada tanya apa, orang kata nak kena tekan apa-apa link tak. Kita tak ada hantar apa-apa link Cik Lan. Sebab tu kalau kata nak download si Takaful tu, boleh download secara online dekat Tika Plus. Yang tu download dekat Play Store, ataupun cara kedua kita hantarkan by post. So terpulang pada Cik Lan, nak pakai alamat rumah boleh, tempat kerja pun boleh, asalkan selamat sampai sahaja. Faham tak? Okey, ya, faham. Okey, so sebab tu insyaAllah untuk plan ni kan orang kata dia straightforward. Kita memang cover untuk kemalangan saja. Tapi kemalangan tu dia tak kisah Cik Lan. Dekat rumah, tengah kerja, kita susun barang dekat store kita, apa orang kata dekat store tu, terjatuh, terselir, bengkak apa, yang tu semuanya kita boleh claim. Sebab itu kita consider sebagai kemalangan. Jelas tak? Okey, jelas. Okey, so sebab tu insyaAllah untuk plan ni orang kata kelebihan dia macam-macam Cik akan dapat kan. So kita pun tak nak ambil masa lama, just kita nak bantu Cik sekejap saja pada hari ni Cik Lan. Okey ya? Boleh Cik Lan ya? Okey, boleh. Okey, kat sini Cik Sembilan balik dari statement yang wajib tadi. So jadi tadi dengan bayaran sumbangan sebanyak RM40.82 saja, yang mana dia dah termasuk sekali dengan 8% cukai perkhidmatan ST, dan charge 50 sen bernilai RM10 yang dikenakan secara tahunan. Okay, pada sumbangan pertama saja akan ditolak daripada akaun, ataupun dia auto debit daripada kad Maybank pada hari ini. Dan pelanggan Cik Adlan ni dia akan bermula serta-merta. So ini kita cover on the spot. Dia langsung, tak ada tempoh menunggu, tak ada tempoh matang lah. Okey. Jadi kat sini Cik Muhammad Adlan bin Muhammad Bukhari ya. Ya, betul. Jadi kat sini boleh kita teruskan dengan penyertaan Cik dalam plan Takaful Income Shield, yang mana plan istimewa untuk Cik pada hari ini Cik Adlan. Okey ya. Boleh Cik Adlan ya. Kalau nak teruskan dengan nama awak boleh? Kita tak boleh Cik Adlan sebab kita call pada pusat panggilan. Sebab nama ni orang kata plan ni bawa nama Cik Adlan. Sebab tu kita call, kita terangkan dekat Cik apa Cik dapat, kelebihan, bayaran dia berapa setiap bulan, macam mana nak claim. So kalau ada apa-apa Cik Adlan tak clear, boleh call kita punya customer service, nombor tu ada dekat belakang Cik punya kat Maybank tu. Faham tak? Okey. So ada apa-apa lagi benda yang awak tahu pasal saya?
Okey, sesuai dengan Cik Alan tadi lah, kita confirmkan dengan Cik tadi nama. And then kita confirmkan dengan Cik Alan nanti alamat. Alamat tak kisahlah Cik Alan nak pakai alamat office boleh, rumah pun boleh. Asalkan selamat sampai Cik Alan, itu saja. So, Okey, cara bayaran pun daripada account bank. kalau alamat rumah saya awak tahu? Alamat kita tahulah Cik Alan, tapi kalau alamat ni Cik, kita confirmkan dengan customer untuk kita dapatkan paling latest. Sebab ada setengah customer tu orang kata nak pakai alamat tempat kerja, ada nak pakai alamat kampung. Sebab tu just kita confirmkan alamat yang terkini sajalah Cik Alan. Tak perlu bagi nombor akaun ke nombor kad ke, tak perlu. Bayaran pun tak ada bayar kat saya. Faham tak? Okey, so boleh tak beritahu saya apa alamat rumah saya yang awak ada? Cik, sebelum kita buat pengesahan untuk alamat tu, sebab tu saya sisakan dengan Cik Alan tadi, kalau kata Cik punya last 4 digit IC number tu berapa Cik Alan? Sebab kita tak tahu sekarang ni orang kata saya bercakap dengan Cik Alan sendiri ke ataupun bukan. Takut orang kata nombor ni sekarang dah pakai orang lain. Sebab tu kalau kata Cik sisakan dulu, 4 digit terakhir IC number saja untuk pengesahan semula Cik Alan. 4 yang terakhir saja. Okey, so apa nombor IC saya yang awak tahu? IC kita tahu Cik, tapi IC tu kita kena sahkan dengan customer lah Cik Alan. Kalau kata Cik baca betul, kita proceed. Kalau kata tak betul, kita tak proceed apa-apa Cik Alan. Sebab tu Cik baca tadi, 4-5 kali pun saya minta Cik Alan ulang semula Cik Alan, buat saya makan balik. Sebab So maksudnya awak tahu dah kan? Tahulah Cik Alan, sebab tu saya minta Cik ulang balik. Cik buat saya makan semula. So apa nombor IC saya yang awak tahu? Cik, saya nak tanyalah sekarang ni, saya nak macam mana nak tahu saya cakap dengan Cik Alan ataupun bukan? Yalah, saya ni Adlan lah. Tak, sebab tu saya tanya macam yang saya nak tahu, saya bercakap dengan Cik Alan ke ataupun bukan. Sebab tadi kalau kata saya minta dengan Cik tadi, sahkan IC number 4 yang terakhir tu, Cik baca banyak kali salah pun, saya minta Cik buat saya makan semula. Maksudnya saya tahu yang tu bukan Cik Alan. Sebab tu kalau kata Cik baca dengan betul, kita proceed untuk plan takaful ni. Kalau kata tak betul, kita tak boleh proceed apa-apa. Sebab ni ada penolakan daripada customer punya account Maybank. Faham tak? Okey, so awak kata awak ni ejen takaful untuk Maybank? Bukan ejen takaful Cik. Saya pegawai Maybank. Kita keluar daripada pusat panggilan. Untuk plan ni dia under Etika Cik Alan. Okey, Maybank ya? Maybank. So, Etika kan dia ada syarikat Maybank. Jap. Saya nak tanya. Shut your mouth. Okey, macam ni saya nak tahu awak ni memang ejen Maybank yang sah, yang betul, memang legit. Cik, kita first kali, Cik Alan tengok nombor yang kita call dekat Cik punya phone kan. Nombor dia nombor personal ke nombor official line? Nampaknya macam nombor pejabat. Okey, nombor dia berapa? Dia punya starting tu Cik Alan. Okey, so scammer sekarang pun ada juga pakai nombor landline. Cik, saya dengan Cik Alan, nombor office kan, nombor yang fixed line, kita kena daftar dengan Telekom Cik Alan. Kita kena mohon. Dia tak boleh kita nak beli dekat kedai prepaid ke macam 012, 014 ke, tak ada Cik Alan. Sebab tu kalau kata berdaftar dengan Telekom Malaysia, kalau Cik buat saya makan, memang kita call ni daripada Maybank. Itu yang first kali. Sebab tu nombor dia nombor office 03. And then yang kedua, saya dengan Cik Alan tadi, kita share ni plan takaful, bayaran dia RM40.82, kita cover untuk semua aspek kemalangan. Dan saya bagi tahu dengan Cik Alan tadi, ada tak saya minta dengan Cik nombor akaun berapa, nombor kad berapa, expire card ke, online banking ke, ada tak Cik Alan? Tak ada. Okey, dan ada tak saya minta dengan Cik Alan bayar kat saya ke, saya bagi apa-apa nombor akaun ke, transfer ke, ada tak? Tak ada. Okey, dan ada tak saya bagi tahu dengan Cik Alan tadi, kita akan hantar apa-apa link, Cik Alan kena klik dia punya link tu, ada tak Cik Alan? Tak ada. Tak ada. Okey, so saya tanya dengan Cik Alan balik secara logik akalnya, dekat mana yang kita nak tipu Cik Alan? Kita tak ada hantar link, kita tak ada minta bayar apa-apa dekat akaun orang ke, transfer ke, nombor akaun pun tak perlu bagi. Kat mana kita nak tipu kat situ Cik Alan? Cuba Cik bagi tahu saya. Kamu call saya. Itu memang red flag. Sejak bila Maybank offer benda agent semua ni, yang takaful pun semua ni on the phone? Sejak bila? Okey, Cik pernah dapat panggilan tak sebelum Cik Alan? Ya, pernah. Pasal insurans, pasal takaful ke, ada tak sebelum ni? Ada. Ada, okey. Cik Alan ada pergi tak buat saya makan dekat cawangan ke, ataupun paling senang, call je customer service, nombor dekat belakang ke ATM tu ada tak? Ya, ada. Okey. Bila yang Cik call tu Cik Alan? Tu 2 bulan lepas. Okey, yang Cik call tu yang daripada bank mana tu? Yang sebelum ni? Maybank. Section 14 Shah Alam. Okey. Dekat mana? Section 14 Shah Alam. Maksudnya apa? Yang Cik punya area duduk sekarang ke apa? Bukan, area kerja. Saya tinggal tempat lain. Tak, yang Cik kata section yang apa, yang Shah Alam tu, itu apa, cawangan ke apa? Yelah, cawangan lah. Kata kerja Maybank. Kita Nipu. Cik Adlan, daripada Perlis sampai Sabah Sarawak, kita ada cawangan Maybank Cik Adlan. Kamu kata kamu kerja, tahu. Kata ada info saya. Ada nipu.
Cik, saya nak tanya Cik simple lah. Sebenarnya Cik rasa berminat ke tak berminat Scammer, dengan plan kita scammer, share sekarang? scammer, scammer. Tak apa Cik Alan, kalau Cik rasa macam tu, terpulang pada Cik Alan, sebab tu kita just tanya. Scammer bodoh, scammer bodoh. Sekarang ni. Kamu fikir saya bodoh tapi kamu bodoh. Cik, kalau Cik rasa macam tu, dia terpulang pada Cik Alan lah Cik. Sebab itu orang kata... La. Tung sahur. Saya just tanya, sekarang Cik berminat ke? Ballerina cappuccino. Tung sahur. Kalau Cik rasa... C7. Kita just orang kata tamatkan panggilan lah. Itu saja Cik Alan ya. Okay, Don't forget to subscribe to my YouTube channel Azhar Kaca. Assalamualaikum. Tung sahur.